Pertama adalah tarikh. Tarikh untuk hari ni adalah Ramadan yang ke-15. Solat ni, waktu solat ni ikut waktu dalam kita punya timetable ni. Dan dalam konteks kita ni, yang bagi API ni adalah daripada waktu solat tak silap aku. Dia yang akan berebut dekat komputer ni untuk buat kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ni hari ke-15. Alhamdulillah. Kita dah masuk ke minggu ketiga sudah. Untuk kita punya siri 30 hari Ramadan, 30 SMS lah. Dan pada hari ke-15, special sikit, manakan ini bulan Ramadan dan kita nak buat satu sistem untuk surau ataupun masjid lah. Untuk, katakanlah kita ambil satu masjid sebagai contoh dekat Luar Gajah ni lah, Masjid Jami' Luar Gajah. Dan aku nak buat dia punya, boleh kata macam landing page lah, dan juga CMS. Kita tengok dekat design dia. Kat design ni adalah nama masjid ni, ada kita punya senarai waktu solat dan sebagainya, waktu untuk solat yang seterusnya. Ada juga aktiviti akan datang, senarai-senarai aktiviti kita. Kita ada juga kita punya pengumuman terkini lah. Asas je untuk buat masa ni. Cuma aku nak buat special sedikit untuk waktu solat ni. Aku rasa korang pun dah tahu dah aku nak buat apa kejap lagi. Dan kalau belum tahu, aku rasa korang tengok saja video ni. Baik, benda pertama aku nak buat adalah macam biasa, aku akan highlight kita punya landing page ni. Dan aku akan wire dekat aku punya CMS kita ni lah, projek kita Ruby on Rails kita. Aku akan suruh check MCP. Aku akan save dulu lah design ni. Dan aku letak dalam projek ni punya folder. Check MCP for pencil. Ini saja prompt aku. Aku dah suruh dia macam biasa untuk buka MCP dan tengok kita punya design ni. Dia akan tengok kod dia. Dia akan cuba copy paste lah dalam kita punya CMS. Itu saja. Dan macam biasa lah aku punya CMS ni, mungkin aku kena start dulu server. Ok, server dah start. Pergi dekat aku punya localhost. Atas ni lah aku dah, macam biasa aku akan suruh je remove untuk kita punya bagi ruang lah dekat kita punya design baru. Macam biasa aku punya ni dalam boilerplate aku ada password 123 dan boleh pergilah dekat aku punya dashboard. Ni antara theme ataupun tema yang aku dah buat lah, warna hijau, ikut sesuai lah untuk masjid dan sebagainya. Aku tak try lagi dia punya dark mode, mungkin tak, buat masa ni tak sesuai lagi lah. Tapi tak apa, fokus kita untuk functionality dulu buat masa ni. Dan aku akan update boilerplate dia lah nanti. Dan sekarang ni dia tengah update kita punya landing page. Aku sepatutnya tadi buat dia sebagai sub agent tapi lupa pula. Akan datang kita akan terus pakai sub agent lah. Sambil tu aku boleh terus develop untuk kita punya feature seterusnya. Dan untuk kita punya 30 hari SMS, kalau kita pergi dekat design kita tadi untuk reference, antara benda yang penting sekali untuk kita adalah yang ni kita boleh biarkan dulu sebagai hard code dulu lah. Yang selebih ni aku nak simpan sebagai database. Jadi waktu solat ni aku cuba untuk buat model database. Kita panggil dia prayer time lah, waktu solat. Simpan dalam kita punya database. Dan kita akan letaklah waktu yang hypothetical ataupun waktu sementara dulu. Sementara kita belum dapat lagi waktu official. Dan kita pakai dulu tempoh ni untuk pakai data ni dululah. Aku nak tengok progress untuk aku punya landing page. Aku akan pin ni dulu. Aku akan buka satu lagi window untuk pantau kita punya landing page. Dan juga pantau kita punya CMS. Jadi CMS ni sesuai untuk, katakanlah kalau ada masjid nak buat CMS yang basic, kita boleh pakai ni. Dan masa sama juga, setiap masjid aku rasa wajib adalah dia punya waktu solat ni. Jadi macam mana korang nak wire dia punya waktu solat ni? Mana nak dapat sumber data dia? Jadi kejap lagi aku tunjuk mana officially nak dapat sumber data dia yang tepat lah untuk waktu solat dan sebagainya. Ikut lokasi korang juga. Dekat bawah ni nanti kita akan letak dalam CMS untuk boleh ubah kita punya data ni. Dan juga dia punya waktu dan juga pengumuman ni lah. Okay, so sekarang landing page kita dah ada. Kita biarkan dulu design dia ni. Kita katakanlah aku buka sebagai mobile. Aku rasa okey lah untuk mobile. Aku boleh adjust supaya dia boleh cater untuk desktop. Tapi aku rasa cukup setakat ini. Ni kalau korang nak belajar cara untuk mobile responsive, aku rasa hari ni sesuai. Kau boleh buka command option I untuk buka option tadi lah. Yang dekat kanan ni kita panggil dia punya DevTool dia. Yang paling penting sekali console dan juga elemen lah. Dan untuk ubah-ubah dia punya mobile mode dan sebagainya, kita pakai button ni. Dan inilah sekarang ni tak nampak, tapi kalau buka Google ke dan benda lain, boleh nampak ketara lah. Dan kita biarkan dulu. Ni untuk reference dan kita tak nak fokus sangat dekat design dia. Sekarang untuk fasa kedua, kita dah ada fasa satu tadi untuk landing page. Dan macam biasalah untuk fasa kedua. Jadi sekarang ini aku punya prompt. Aku bagi dia arahan untuk buat fokus kepada fasa kedua. Aku clear kejap tadi sebab aku nak commit tadi untuk push dekat master. Lepas tu buat GitHub repo lah, itu saja.
Dan sekarang dekat kita punya agent ni, aku bagi dia arahan lah buat 2 fasa ataupun fasa kedua. 2.1 ni untuk kita punya prayer time ni lah, untuk waktu solat ni. Dan juga kita punya event ni kita boleh manage nanti. Masa sama juga aku akan bagi dia arahan untuk buat seed lah. Seed ni maksudnya data awal untuk kita punya CMS ni, jadi tak adalah nampak kosong nanti. Bila aku buka dekat CMS ni, aku refresh nanti, adalah dia punya data dah sedia adalah. Jadi aku tak perlu nak tambah setiap kali ada rekod baru. Dan macam biasa, macam semalam, kalau tengok dengan jayanya, kita boleh run projek ni dengan kita panggil konsep ni orchestrator lah. Kita ada satu agent yang manage beberapa agent yang lain lah. Dan agent pertama untuk buat yang atas ni, agent kedua untuk buat yang bawah ni. Dan agent ni ada dia punya git work tree dia sendiri. Dan branch yang utama ni kita tak nak usik lah. Ni untuk aku reserve, untuk aku pantau dan sebagainya. Dan setiap git work tree tu ataupun setiap agent tersebut, dia akan run OPSX new dan juga fast forward dan semua ni lah. Aku buat benda kelakar sikit. Aku baru buat ni semalam. Jadi dekat sini boleh nampak lah beberapa agent aku buat kerja. Walaupun tak kemas lagi dia punya office dia, boleh nampak dekat sini semua dia bersepah lagi lah. Aku malas lah nak suruh cloud ni pantau satu-satu. Korang boleh tengok untuk VS Code ada dah plugin dia. Yang ni aku buat sendiri. Aku reverse engineer dia mana yang dah ada open source tu untuk kegunaan aku lah. Setakat ni kita ada 2 agent tengah buat kerja. Satu ni untuk kita punya 2.1, yang satu lagi untuk 2.2 ni lah. Dan ni nampak lah dia tengah buat kerja ke, dia tengah baca file ke apa dan sebagainya. Kita nampak dekat sini dia punya tugasan-tugasan dia lah. Aku rasa menarik jugalah. Aku rasa okey lah untuk teman aku untuk develop hari ni adalah 2-3 agent untuk buat kerja. Dan untuk hari ni terpulang lah kita nak pakai experimental agent team ke, nak pakai sub agent ke, biarlah AI ni pandai pilih. Yang penting aku tahu aku punya task ni siap je lagi lah. Dan masa sama juga aku nak tengok untuk plan yang seterusnya lah. Contoh macam sekarang ni untuk waktu solat ni kita pakai database. Tapi macam mana kita nak dapatkan data ni? Jadi habis saja kedua apa nama ni? Kita punya agent ni, aku akan run satu lagi tugasan untuk dia buat dia punya API. Jadi kita boleh terus prompt dekat sini. Yang aku bagi arahannya lah untuk fasa ketiga untuk menggunakan official API lah. Sekejap aku edit balik. Official API. Jadi API ni adalah satu boleh kata service lah yang orang lain sediakan cara nak manipulate data dan kita cuma guna saja. Ada yang percuma, ada yang kena bayar dan sebagainya. Dan untuk yang ni aku rasa aku pakai yang percuma dululah. Tengok apa dia akan buat research ataupun explore nanti. Dan aku tekan enter untuk submit. Dan aku nak agent ni juga yang buat explore ataupun open spec explore ni. Kalau dia nak fast forward, dia fast forward sendiri. Lepas tu aku nak je apply nantilah. Cuma aku suruh dia tunggu dulu, kalau boleh untuk tunggulah kedua-dua agent ni siap baru kita boleh proceed. Dan untuk hari ni aku rasa kita dah 2-3 kali pakai workflow ni. Aku akan jadikan ini sebagai skill lah. Aku nak namakan dia orchestrator. Sambil je buat kerja ni aku akan prompt lah. Now we continuously the same prompt. Dan hari ni aku ajar korang dia punya kata kunci dia lah. Kata kunci dia adalah sebagai orchestrator. Aku panggil ni Friday orchestrator. Nama skill aku ni Friday lah. Dan ini untuk manage beberapa agent lah. Aku namakan ni Friday disebabkan aku punya client setiap kali hari Jumaat adalah hari di mana aku akan run skill ni berulang kali. Ni dah 3-4 minggu dah aku guna workflow ni. Dan mungkin aku akan letak dekat GitHub lah. Jadi kalau korang nak cuba dan sebagainya boleh guna Friday. Dan Friday ni adalah orchestrator lah. Ada sebab kenapa aku sengaja buat benda ni jadi renyah. Sebabkan aku nak tunjuk korang skill ni lah. Macam mana nak guna dia dan sebagainya. Kenapa kita ada skill ni. Dan skill ni tugas dia satu je. Untuk buat projek secara parallel. Okay, untuk buat projek secara parallel. Dan sekarang ni baru satu projek. Macam hari ni hari yang ke-15. Jadi kau nampak aku urus satu projek saja. Jadi esok lusa ataupun lama lagi lah aku akan buat banyak projek. Dan aku akan guna Friday. Jadi mana yang dah tengok video setakat ni, aku rasa ni hadiah untuk korang lah. Terima kasih kepada yang dah tengok. Aku akan hadiahkan korang skill cloud ni. Dan ini ada orchestrator. Simple je. Aku akan suruh dia set up git work tree. Ada dia punya master ni jangan usik lah. Dan setiap kali agent tu run, aku nak dia run daripada awal sampai habis. Dia independent. Dia akan apply juga. Setiap kali dia apply ni terhad untuk open spec lah. Mungkin akan datang aku buat adapter untuk workflow lain. Tapi sekarang ni aku guna open spec. Setiap kali dia apply aku akan suruh dia run atomic commit.
Dan dia dikira selesai tugas dia bila dia create PR ni lah. Dan ini dia punya skill, aku akan improve lagi. Dia masih belum perfect lagi. Jadi aku akan ambil ni lah. Ataupun aku tekan enter. Jadi korang nampak lah apa asas untuk aku punya Friday ni. Kenapa nama dia Friday? Macam aku beritahu tadi, Friday adalah skill yang aku selalu guna lah. Kalau kau tengok dekat sini, dah ada hint lah. Dah banyak hari aku pakai Friday ni. Jadi kau nampak aku punya skill ni. Inilah skill dia. Cuma aku rasa yang ini lagi baru, lagi latest. Dan semua orang boleh pakai lah. Yang aku buat tu custom untuk aku. Yang ni untuk semua orang pakai Orchestrator. Dan bila dia dah selesai ni, aku akan semak dulu kerja dia. First sekali aku akan pergi dekat GitHub lah. Baik, ni aku punya GitHub. Setakat ni kita dah ada event create. Dan satu lagi yang penting adalah kita punya waktu solat tadi. Jadi kita tak ada yang sudah merge. Okay, kita ada PR ni. Ini workflow ni sesuai untuk GitHub. Kalau kau pakai Bitbucket ke, pakai GitLab ke, aku rasa boleh jugalah. Nanti kau tweak saja skill ni. Aku try cuba untuk buat skill ni sebagai as generic as possible lah. Jadi semua orang sebanyak mungkin boleh guna. Cuma skill ni sesuai kalau projek kau kompleks lah. Kalau baru nak starting, aku sarankan ikut aku punya video daripada hari pertama sampai ke hari 15. Baru kau boleh nampak aku punya sebab kenapa kita ada skill ni lah. Okay. Dan sekarang ni dia tengah create aku punya skill sambil kita nak run kita punya projek ni. Dan kejap lagi kalau aku ada fasa 4 dan fasa 5 nanti aku just run saja. Apa nama ni? Friday Orchestrator ni. Okay. Ni lagi advance lah, lagi lengkap daripada aku punya Friday yang sedia ada. Dan esok juga hari Jumaat, jadi aku rasa sesuai lah untuk introduce skill ni. Lama dah aku pendam untuk tunjuklah skill ni, jadi korang boleh manfaatkan. Baik, so sekarang ni semua dah ada, aku akan suruh lah brief me in what now. Bahkan AI ni dah banyak buat benda. Dia ada PR dia dekat sini lah. Ada benda yang dia nak kena buat ini, nak kena buat itu. Jadi aku suruh dia brief balik apa benda yang pending lagi lah. Okay, so sekarang ni kita nampak dia punya tugas dia tengah create PR. Okay, dia pantau test ni lah dan sebagainya. Ini kita punya setup worktree. Dan Friday ni hanya berfungsi dengan aku punya boilerplate saja. Boleh pakai, tapi disebabkan cara aku setup aku punya code base ni memang sangat ngam dengan kita punya boilerplate yang aku buat. Mungkin aku akan open source ke, tengoklah macam mana nanti. Tapi aku akan open source aku punya Friday ni dululah. Satu dulu untuk kita punya siri ni. Aku update lagi dia punya skill. Jadi aku tak nak macam ni lah. Dekat master ni sekarang ni, master kita ada beberapa pollution ataupun pencemaran. Jadi aku boleh get status, nak tengok apa yang ada. Dan kita punya open spec ni tadi lah. Ini sepatutnya ada dalam kita punya Git worktree tadi. Okay. Dan sekarang ni aku rasa tak apalah, sebab kita nak bagi mantapkan lagi kita punya skill Friday ni. Jadi boleh follow through lah. Sekarang kita dah ada 2 branch. Okay. Workflow kita tak lengkap lagi. Kita punya skill tu belum lengkap. Untuk kita punya ada satu loop lagi ni yang belum aku tunjuk lah. Hari ni aku tak tunjuk, iaitu loop untuk review. Review kita belum ada lagi. Jadi kita dah buat AI, kita dah buat code kita dengan AI dan sebagainya. Siapa nak review kan? Aku boleh review satu-satu ataupun aku boleh dapatkan bantuan dengan AI. Dan review ni paling penting. Biasa aku spend banyak masa dekat review, bukan dekat dan juga review lah. Dua fasa tu biasa aku spend banyak masa lah, dekat plan dan juga dekat review. Dekat development ni aku serahkan dekat AI. Dan aku cuma guide saja dengan aku punya cloud.md apa structure aku nak ataupun bentuk code base yang aku nak lah. Itu untuk reference masing-masing lah. Dan yang ni aku rasa aku boleh merge. Ingat yang ni aku merge, tapi sepatutnya ada review, fasa review. Dan aku tak tunjuk hari ni untuk favor untuk esok dan sebagainya lah. Dan aku tak ada tekan apa pun dekat landing page ataupun dekat GitHub ni. Aku biar saja semua instruction aku hantar kepada orchestrator aku. Jadi ini adalah aku punya main orchestrator ataupun antara aku dan apa yang aku nak. Nanti aku ajar kau satu ultimate workflow lah. Yang di mana nantilah aku ajar. Ni memang ultimate workflow yang aku pakai sekarang. Mungkin bukan hari ni lah. Disebabkan dia terlampau dahsyat sangat. Aku akan letak dalam hari-hari yang hujung nantilah. Dan workflow tu aku dah pakai banyak kali. Setakat ni berjaya. Dah banyak bantu aku macam-macam. Dan memang kompleks juga. Tapi setakat ni kita fokus dulu pada kita punya 30 hari Ramadan, 30 SMS. Okay, jadi kita punya master ni sudah siap. Aku boleh, pertama sekali aku akan restart aku punya server dulu.
Tengok kalau ada benda yang pending. Aku rasa migration belum lagi. Ini aku punya agent lah. Sekarang ni tak ada orang buat kerja, jadi kita memang kosong. Boleh begitulah kalau korang nak juga benda ni macam cantik juga. Nanti aku kemas lah benda-benda ni. Ataupun kalau korang nak contribute pun okay juga. Aku refresh kat sini lah. Ada 2 pending migration, jadi aku akan run so migration kita dah run. Aku nak tengok kalau dia dah seed tu tak event tadi. Jadi event tu belum seed lagi lah. Aku boleh suruh je AI untuk buat seed. Dia dah ada seed .rb tu. Kalau aku buka anti-gravity, aku rasa dah ada dah. Aku tak perlu buka sebab aku yakin dah ada. Dan kita ada prayer time dekat sini lah. Dan untuk prayer time ni sekarang ni kita tak ada lagi. Aku boleh verify kalau kita punya ni dah ada dekat new. Kita ada new dekat sini. Cuma ni dia tak ada button, button new ni lah dekat sini. Jadi aku akan suruh dekat sini. Let's start with phase 3. There's also a bug where there is no new button on the prayer time and events page. Take note of that. Ni aku punya bug daripada boilerplate. Dia ada code dia dalam ni. Sepatutnya atas ni ada satu lagi button. Aku ingat bug ni. Nanti aku update lah dia punya boilerplate ni. Tak ada masalah, suruh je AI. Aku akan enter. Dan aku expect ada 2 agent dia akan run. Satu agent untuk buat kerja ni behind the scene. Dan satu lagi agent untuk fix bug ni lah. Masing-masing akan ada dia punya bug dia sendiri. Jadi boleh nampak dekat sini apa je nak buat. Dan aku boleh pergi dekat aku punya office ni. Aku tak tahulah. Aku punya office ni aku punya main agent yang tengah arahkan ataupun ni lah main agent dekat sini, dan dia akan spawn lagi 2 agent lah. Nanti tengok dia buat kerja dekat mana. Sekarang ni dia tengah prepare untuk git work tree. Work tree ni macam folder lain lah. Kalau dia ada folder lain, jadi mudah untuk agent ni buat kerja. Jadi bila aku visualize macam ni, aku rasa korang faham kot. Setiap agent ni dia kena ada dia punya komputer dia sendiri. Macam tak masuk akal untuk satu orang pakai ataupun 2-3 orang pakai satu komputer yang sama. Jadi bila rasa boleh visualize kan kenapa aku pakai orchestrator ni, dia akan bagi arahan, teammate dia akan buat kerja, teammate yang ni pun akan buat kerja. Dan dia just pantau, boleh kata sebagai project manager lah, kita punya orchestrator ni. Yang lain ni akan buat kerja dan akan pantau. Jadi kita boleh nampak dekat sini akan ada 2 agent nanti, masing-masing buat kerja dia, arahkan kerja kita ni nak buat kerja lah, nak push, nak create PR dan sebagainya. Dan bila dah siap nanti baru kita punya team lead tadi hadir lah untuk pantau. Cuma sekarang ni dalam kita punya UI ni, aku punya agent ni berubah. Aku harap aku boleh ambil seorang kot jadi team lead. Jadi senang aku nak ingat, okay, kau ni team lead, yang lain ni agent-agent lain lah. Dan okay, ni boleh nampak visualize yang aku sekarang tengah ada 2 agent. Okay, Malaysia Prayer Agent, Fix New Button Agent. Dan ini adalah agent-agent lah. Mungkin nama dia aku tak nampak sangat lah. Cuba aku zoom in, boleh zoom in tak? Ni kira macam tak nampak sangat. Tapi kita boleh nampak dia ada 3 agent. Mungkin aku akan improve aku punya UI ni. Memang akan datang aku buat video, aku pakai lah AI UI ni untuk bagi korang nampak lah. Mungkin dia boleh minum kopi ke, buka peti ais ke dan sebagainya. Macam menarik. Okay, jadi kita nampak dekat sini ada satu agent ni, dia kata dia tak nampak bug ni. Dekat prayer time, aku screenshot. Jadi agent ni, okay, memang dia tak nampak. Tapi button tu aku cakap je bug tadi. Button tu memang ada macam aku bagi tahu. Cuma dia tak tunjuk dekat sini. Jadi aku akan suruh dia buat button tu dekat sini nantilah. Nanti aku kena update juga aku punya boilerplate ni lah. Sebab annoying pula bila dah 2-3 kali ada bug ni. Jadi hari ni punya fokus lebih kepada aku punya skill ni. Friday. Hari ni kita pakai Friday Orchestrator. Dan kejap lagi aku akan tak tahu lah. Sebab Orchestrator ni sebenarnya dia 3 sekawan. Aku baru tunjuk kawan yang pertama. Kawan yang kedua dengan yang ketiga tu aku tak tunjuk lagi dekat korang. 3 kawan ni penting lah untuk workflow yang lengkap. Jadi hari ni aku fokus pada kawan yang pertama dulu. Esok mungkin aku akan buat kawan yang kedua. Korang nampak. Dan korang boleh mungkin download lah dekat GitHub ke untuk korang try dan sebagainya. Nanti aku akan insyaAllah cuba permudahkan lah untuk korang pakai. Satu agent kita sudah siap. Kerja dia dah settle lah. Jadi kejap lagi dia akan ada satu agent ni akan belah kejap lagi. Tinggal ada 2 agent lah. Dan sepatutnya tak ada 2 orang buat kerja ni. Dia kena pakai komputer dia sendiri. Macam tak betul pula. Nanti aku akan update dia punya apa nama ni ya. Tak tahu lah. Office kot. Kita panggil office ni lah. Virtual office. Sekarang satu agent sudah siap. Aku akan suruh dia merge terus untuk bug ni. Sebab aku nak tengok dekat local. Merge di PR nombor 5. Jadi dia akan wash lah.
kita punya agent ni akan pantau, dan kita boleh nampak dekat bawah ni ada satu skrip tak silap aku untuk apa namanya, untuk pantau agent tu tengah running. Mana yang terlepas video semalam, ini aku pakai Tmux ni. Nampak line dalam terminal ni kita panggil TMUX, Tmux ke terpulang lah. Aku untuk demo ataupun untuk ajar ni aku bagi nampak mouse lah. Jadi boleh tukar dekat sini. Okay, boleh klik dekat bawah ni dan sebagainya. Jangan tanya aku macam mana dia terjadi. Tapi memang boleh support lah. Kau boleh klik dalam kau punya terminal. Memang nampak menarik. Akan check dulu. Akan gate pull dulu. Okay, nampak ada perubahan. Maksudnya kita dah ada perubahan dekat kod lah. Aku boleh refresh. Aku nampak new event. Itu je yang aku nak. Okay. Kalau nampak ni macam bazir masa, tapi sebenarnya okay dia. Untuk 1-2 boleh terus direct pakai main orchestrator kita ataupun main agent kita. Aku boleh tambah player time. Hari ni contoh untuk 5 hari bulan. Alah, ambil contoh je lah Untuk maghrib tadi kita ambil 7 untuk Alur Gajah. Contoh. Sekarang kita dah isi. Aku akan create. Kita boleh pergi dekat kita punya landing page. Aku boleh nampak lah waktu dia pukul subuh 6.14, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak, semua kita ada dekat sini lah. Dan tinggal inilah wiring. Jadi aku boleh suruh terus instruction ni. Friday orchestrator. Jadi kau boleh nampak aku punya agent sentiasa running. Otak aku sentiasa berjalan, agent aku sentiasa running. Aku screenshot ni dulu. Tu solid. It's not. Jadi aku tambah arahan. Jadi setiap kali aku nampak macam ada benda yang nak update, aku akan suruh dekat sini. Jadi aku bagi arahan dekat aku punya agent kita tadi. Tentulah mana tahu aku punya agent mana satu, mungkin ini kot, yang ini kot. Jadi dia akan buat kerja dan akan mungkin spawn satu lagi agent lah. Okay, biarlah dia buat kerja sama dekat situ. Nanti aku update lah dia punya ni. Dan kita boleh nampak kita punya orchestrator dekat sini dah tambah satu lagi agent. Jadi memang akan bertambah semak dan bertambah semak lagi lah kita punya agent kejap lagi. Dan ini aku beritahu awal lah, memang makan banyak duit. Kalau nak ikut cara aku pakai Friday ni, memang kau akan pakai banyak duit. Apa lagi yang seterusnya? Yang selebihnya ni aku rasa okey lagi lah. Dan kita ada missing untuk 6 Ramadan ni. Sebenarnya hari ni ada hari ke-15. Aku akan pergi dekat, tak tahulah mana letak tarikh hari ni. Mungkin aku akan tambah satu lagi agent kot. Okay, jadi kita nampak agent kita dah bertambah-tambah dekat sini. 2-3 orang dah buat kerja dah. Yang ni aku rasa aku dah merge tadi kot. Okay, ni dah create PR. Mana yang setakat ni dah ada 4 PR kita dah close lah. Apa lagi kita boleh maksimalkan masa kita. Aku pergi dekat event. Ni Ramadan. Aku nak dia update tarikh ni. Aku screenshot. Silap. Dia pergi dekat sini pula. Aku pergi dekat sini. Make sure dekat main orchestrator kita. I need actual date for today. Is Ramadan. This should be left date. Okay, ni aku rasa tak perlu nak CMS kot. Aku pakai tarikh hari ni je. Dan tengoklah kalau dia boleh wirekan betul-betul untuk tarikh dia. Dan sekarang kita dah ada dalam planning, kita dah ada waktu seterusnya. Kita dah ada perancangan untuk kita punya tarikh yang sebenarnya. Kita dah siap kita punya jadual waktu solat. Dan nanti hujung video aku akan summarize lah apa yang kita akan secara lengkap apa yang kita dah bina. Baiklah, jadi kita punya tugasan untuk AI ni sudah siap. Aku buat final test dulu sekejap. Untuk landing page aku boleh nampak hari ni berapa hari bulan 5 dan hari ni 15 Ramadan lah. Kita ada announcement kita. Boleh pergi dekat admin dan aku nak cuba synchronize ni dulu. Boleh jadi, boleh tak jadi. Ni aku nak test random saja. Aku akan tekan OK dan okay, aku tak expect yang ni. Dia terus bagi untuk satu bulan punya. Hari ni 5 hari bulan dan kita adalah kita punya masa ni menarik. Setakat ni aku rasa tepat lah, terutama untuk waktu berbuka ni. Aku rasa menarik. Aku boleh refresh dekat sini dan hari je ok lah, lebih kurang yang aku isi tadi. Dan untuk timer seterusnya macam kurang tepat. Sekarang ni dah habis isyak. Aku tambah lagi lah. Macam biasa, Friday orchestrator tolong buat ni lah. Fix the next timer countdown. Right now it's isyak, but it's counting towards asar. Tak perlu nak bagi prompt detail sangat pun untuk countdown ni dan sebagainya. Dan in general AI, biasanya kau bagi screenshot apa yang kau hadapi. Dan kau bagi prompt dekat sini lah. Apa yang kau rasa sepatutnya dan apa isu sekarang. Setakat ni untuk professional development menggunakan AI, ini semua orang boleh buat.
Yang membezakan adalah looping ataupun dia punya kitaran yang kau ulang banyak kali ni lah. Siapa yang boleh tahan banyak kali kitarannya ni untuk looping, dan siapa yang sentiasa upgrade skill AI akan boleh pergi jauh. Dan sekarang ni pun even skill yang aku buat ni pun boleh jadi outdated. Katakanlah kalau cloud tiba-tiba buat skill baru, aku rasa mungkin outdated lah aku punya skill. Tapi aku rasa buat masa ni cukup untuk kegunaan aku. Dan sekarang dia akan fix. Tapi sementara dia fix tu, aku rasa aku boleh buat test benda lain lah. Baik, sekarang ni ada satu final fix yang tinggal, iaitu untuk update timer je ni. Dan aku rasa boleh wrap up lah. Jadi aku akan centerkan aku punya screen ni untuk waktu demo kita. Dan PR kita tak ada apa lagi yang pending. Semua kerja kita sudah siap. Dan aku boleh pergi dekat CMS ni ataupun dekat landing page untuk tengok data yang penting lah. Yang pertama adalah tarikh. Tarikh untuk hari ni adalah Ramadan yang ke-15. Cun-cun dengan tarikh kita untuk 15 CMS kita ni lah, hari yang ke-15 sudah. Nanti aku update dekat sini. Dan waktu je ni, ini bug ni lah. Bug ni tadi aku aware dan dia tengah fix. Jadi kita abaikan dulu. Yang selebihnya, waktu solat ni ikut waktu dalam kita punya timetable ni. Dan kita pakai API. API ni aku suruh explain API in layman term for software engineering. AI ni boleh kata satu interface ataupun satu cara untuk kita dapatkan data. Okey, katakanlah kita nak dapatkan data berapa bank statement kita punya baki. Mana nak dapat data ni? Data ni datang daripada bank. Macam mana bank nak bagi data tu dekat kita? Melalui API ni lah. API ada banyak jenis lah. Ada REST API, ada GraphQL, ada banyak lagi bentuk API untuk bank tadi hantar data dekat kita. Dan dalam konteks kita ni, yang bagi API ni adalah daripada waktu solat tak silap aku. Dia yang provide API dan aku consume API tersebut. Macam mana kita nak securekan kita punya transfer of data ni lah daripada bank nak hantar ke kita. Macam mana kita nak elak orang lain pun boleh tengok. Dia ada security lah. Biasa kita boleh pakai JWT ataupun kita boleh pakai cookie dan sebagainya. Itu terpulang untuk cara kita nak securekan kita punya API. Bergantung kepada provider kita lah. Tapi hari ni cukup untuk korang tahu API adalah satu provider untuk korang. Ada banyak lagi dekat luar sana. Contoh Stripe kalau korang nak pakai. Contoh lagi waktu solat ni pakai API. Ada banyak lagi korang boleh explore dan boleh sandbox lah. Terutama kalau kau nak tengok video ni. Jadi hari ni kau belajar sesuatu yang baru lah, iaitu API. Dan bila aku run synchronize ni tadi, dia terus auto populate ke semua tarikh-tarikh sampailah kepada 31 hari bulan. Jadi aku rasa ini satu feature yang aku sendiri pun dah expect, tapi AI buatkan untuk kita lah. Yang seterusnya adalah dekat event kita ni. Event ni tadi tak ada apa yang menarik sangat lah. Dia dah satu CMS untuk manage kita punya event. Aku boleh update dekat sini. Jumaah Kurbah. Aku update sebagai letak titik lah. Okay, aku tak berani nak ubah benda ni. Aku letak titik, aku update. Dan bila aku refresh dekat sini, kita akan nampak titik tu ada dekat sini. Maksudnya memang wire dengan database. Selebihnya ni aku rasa aku abaikan dululah untuk hari ni. Dan kejap lagi aku akan edit video ni untuk lagi pendek. Dan yang aku sangat suka sebenarnya adalah aku punya agent ni. Agent ni buat kerja dan dia akan reflect dalam kita punya macam ni lah. Bila dia buat kerja dia, kita boleh nampak dia tengah buat kerja dekat sini. Contoh aku boleh refresh lah. Oh, dah habis sudah. Aku rasa dia tak wire up lagi. Nanti aku update aku punya ni. Jadi macam korang tengok tadi, setiap kali agent tu buat kerja, Contoh sekarang aku suruh aku punya main orchestrator ni untuk spawn beberapa agent. Jadi aku harap boleh nampak dekat sini lah. Ini aku punya main agent yang tengah run dekat kiri ni. Yang lain ni adalah aku punya agent team lah. Jadi aku boleh nampak diorang tengah buat kerja. Pada sekarang ni ada 1, 2, 3. Kejap lagi akan ada 3 lah. Diorang akan berebut dekat komputer ni untuk buat kerja. Nanti aku bagi lagi cantik lah. Aku memang suka untuk teman aku lah buat video ni. Jadi tak adalah rasa sunyi sangat sambil aku buat video ni lah. Daripada belakang putih ais Okay, menarik. Aku rasa sampai sini saja video hari ni. Yang selebihnya itu, kalau aku nak continue memang takkan habis lah. Aku boleh run some final check. Adakah ni sudah latest? Aku rasa sudah. Okay, aku nak check satu last tadi waktu solat ni. Sepatutnya dah fix dah. Tapi aku rasa aku abaikan dulu. Ni untuk demo saja. Dan hari ni Alhamdulillah banyak juga progress dan banyak kita belajar lah. Kita dah ada kita punya landing page. Dah ada waktu solat dan sebagainya. Dan wire dengan kita punya API tadi. Baiklah. Dan inilah kita punya rakan kerja kita untuk bagi teman aku. Nanti aku kemas. Alright.
Sampai sini saja, insyaAllah aku jumpa korang pada hari esok untuk hari yang ke-16. Aku nak buat apa ni? Ni semua AI yang tolong bantu aku generate. Aku just ikut saja challenge ni. Dan hari ke-16 kita nak buat untuk kedai runcit. Okay, aku pun tak tahu apa lah. InsyaAllah aku jumpa korang pada hari esok. Selamat berpuasa, selamat beribadat. Dan aku jumpa korang insyaAllah. Assalamualaikum.